Okey, assalamualaikum geng. Tu dia. Lama ni kita tak masuk stok blok ni. Blok duduk dalam putus stok ah. Lama itu putus stok. Jadi kali ni kita dah sampai stok tapi tak banyak. Saya abang siap-siap barang sampai tak banyak. Kita ada blok FJN, piston FJN dan juga blok Relio. Jadi jom kita tengok satu-satu apa yang ada stok banyak ni. Jadi kita tengok dia model banyak tapi setiap model kuantiti dia tak banyak. Okey. Yang ni kita ada blok Y16. Saya nak cerita Y16 dulu 3 model. Okey, Y16 kita ada 58 tambah 4, 63 tambah 4, 65 tambah 4. Okey, blok ni dia main macam biasalah, body ikut size standard, cuma slip dia tambah 4 daripada original punya Y16. Jadi dia boleh pakai kat spek apa? Dia boleh pakai dekat spek standard. Kira motor tak jet root boleh pakai sampai jet 4. Sampai jet 4. Tapi kalau hangpa pakai jet 4 hangpa kena pakai spacer lah. Okey. Jadi blok ni version dia boleh pakai tak jet root sampai jet 4 lah. Tinggi lagi pada jet 4 tak boleh dah. Dia tak sesuai. Bukan tak boleh pakai, dia tak sesuai. Jadi kita dah 58 tambah 4, 63 tambah 4 dan juga 65 tambah 4. Okey, ni piston FJN lah. ESR FJN 58, 63 dan juga 65. Okey. Jom kita pergi kepada blok Y15 ataupun LC. Okey. Yang ni blok 57. Okey, 57 tambah 2. Maksud dia body dia size standard, slip tambah 2. Dia boleh pakai dekat tak jet root sampai jet 2, ngam. Jet tinggi lagi tak sesuai dah. Yang ni dia punya piston dia. 57 56.99. ESR FJN. Dia main kira semua ni komplit lah. Saya tak payah contoh banyak kali lah. Dia akan main piston, ring, pin dan juga clip. Okey, dia punya pin model ni, model FJN ni semua piston, dia punya clip pin dia DLC lah. Okey, yang ni 57 tambah 2. Yang ni 63 tambah 3. Okey, body size standard, slip belakang tambah 3. Dia boleh pakai dekat 63 jet ataupun 63 tak jet. Tapi 63 jet tu pun setakat jet 2 tu ngam. Kalau jet 4 boleh pakai, tapi tak apa-apa nak best lah sebab piston akan terkeluar sikit, tapi masih lulus. Tapi saya recommend sampai jet 2. Okey, jet 2 dengan tak jet boleh pakai 63 tambah 3. Okey, tapi model yang 63 dan juga 65 saya punya piston FJN tak ada stok. Jadi saya pakai piston Relio. Piston Relio ni pun model yang terbaru. Apa boleh nampak dia punya logo dia. Logo terbaru lah. 62.985 ni kira piston 63 lah. Okey, yang ni 65. 63 dengan 65 saja saya pakai piston Relio. Sebab piston FJN ESR tak ada stok. So 65 dia pun dia dah upgrade, nampak telinga dia lagi lebar. Relio dah upgrade, telinga dia lagi lebar. Sebab kadang-kadang ada isu lekang piston lah apalah. Jadi start 65 kita dah upgrade bagi dia lebar sikit supaya lebih tahan. Okey, belakang pun ada logo Relio. So 63 dengan 65 saja yang block version FJN ni kita tukar pakai piston Relio sebab saya check clearance dia semua cun. Jadi bila clearance dia cun kita boleh masuk kat sini lah, no? Clearance dia cun, so hampa pasang tu check dulu clearance semua. Saya dah check tapi hampa check lah lagi sekali. Okey, jadi 63 dengan 65 kita akan pakai piston Relio. Okey, yang ni 63 tambah 3. Yang ni 65 tambah 3. Okey, yang tambah 3 pun kegunaan dia sama. Tak jet sampai jet 2 ngam. Jet 4 boleh pakai tapi tak recommend sangat. Tapi banyak yang pemain duk pakai kat jet 4. Lepas tu kita ada 65 tambah 7. Okey, kalau 65 tambah 7 ni memang ngam untuk jet 4. Slip ni dah tambah 7. Body size standard. Slip ni saja dia dah tambah 7. Okey. Yang ni jet 4 dah boleh pakai dah. Kalau jet 2 tak boleh pakai. Tak jet tak boleh pakai. Jet 4 boleh pakai yang model 65 tambah 7. Yang ni pun sama piston Relio. Okey, lepas tu kita ada 65, body ni dah tambah 7. 65 piston, body dah tambah 7. Okey, body standard 69.5 dia dah tambah 7. Lepas tu slip dia tambah 3. Jadi total dia daripada depan sampai slip hujung belakang ni dia dah tambah 10. So nampak 65 tambah 10. 65 tambah 10 tu maksud dia slip ni total dia campur daripada asal tambah 10. Tapi body dia dah tambah 7. Model ni macam jet 4 4.6 pakai, boleh pakai gasket skipping lah. Lebih kurang macam tu lah kita dah panggil gasket skipping, gasket 2 kuping tu. Dia tak payah pakai spacer, tapi dia boleh pakai sampai kat jet 6. Model yang tambah 10 ni boleh pakai sampai dekat jet 6. Masih ngam. Okey, lepas tu kita ada 66 tambah 7. Yang ni body size standard. Body size standard, slip tambah 7. Yang ni pun kena pakai jet 4. Jet 4.6 boleh pakai, tapi kena pakai spacer lah sebab dia body size standard. Start pada 66 dia main balik piston FJN. Okey, 65.985 ni kita panggil piston 66 lah. ESR FJN. Okey. Lepas tu yang ni 70. 70 pun sama, dia main piston FJN lah. Okey. 70. Yang ni 70 tambah 3. Okey, yang ni tak jet dan juga jet 2 boleh pakai. Tak jet dan jet 2 boleh pakai. Jet 4 macam saya kata tadi nak pakai boleh, tapi kita tak recommend sangat lah. Okey, lepas tu yang ni 70 tambah 7 sama juga piston FJN. Okey, yang ni boleh pakai start jet 4. Jet 4, jet 4.6 boleh pakai, tapi lapis spacer lah sebab yang ni block size standard, slip saja tambah 7. Okey, lepas tu yang ni 72. 72 pun sama piston FJN 71.985. Okey, ESR FJN. Yang ni 70
tambah 10. Macam tadi juga, body dia tambah 7, slip dia total dari depan sampai belakang dah tambah 10. 72 tambah 10. Okey, yang ni body tambah 7. Body dia dah tambah 7. Yang ni pula macam tadi juga, dia boleh pakai daripada J4, J4.6 ke atas sampai J6. Kalau J4 dengan J4.6 boleh main gasket skeping, gasket 2 keping macam tu saja. Lepas tu kalau J6 kena ada spacer lah, tapi masih lepas sebab dia tambah 10. Tambah 10 J6 memang cun piston duduk dalam lagi. Okey, ni kita ada blok Redleo. Okey, blok Redleo kita ada stok 68 saja. Blok Redleo kita ada stok 68. 68 tambah 4, 68 tambah 7. Okey, 68 tambah 4, 68 tambah 7 ni dia tambah di slit lah. Body size standard dia tambah di slit saja. 68 tambah 4. Slit tambah 4. Tambah 4 ni macam saya kata tadi lah. Kalau yang model tambah 4 ni kita kena pakai dekat jet lah. Jet 4 okey ngam. Ataupun yang 68 tambah 7 pun boleh pakai kat jet 4. Kalau yang ni nak pakai kat tak jet boleh. Tapi kena tengok dulu clearance kita punya balancer ataupun kita punya grensak ada sangkut tak. Kalau ada sangkut boleh asah sikit. Kalau tak ada sangkut boleh pasang terus. Okey, yang ni 68 tambah 7, slip belakang tambah 7 lah. Slip belakang dia tambah 7. Ni pun size body standard, yang ni pun size body standard. Dia cuma tambah sleeve saja. Okey, yang ni 68 tambah 14. Yang ni memang body dah tambah 14 lah. Body dia dah tambah panjang. Panjang dia asal macam ni saja dia dah tambah 14 mm. Di body dah tambah 14 mm. Jadi kita panggil dia 68 tambah 14. Yang ni kena pakai dekat start J6 ke atas. J6 pula kena root 107. Kalau J6 root 103 tak boleh pakai. J6 root 107 boleh. J7, J8 boleh pakai yang model ni. Okey. Jadi blok yang tu saja kita ada dulu. Sahabat saya siap. Barang tak banyak. Barang kat saya ada tak banyak. Jadi bolehlah masuk order apa yang kita ada. Nanti kita akan masuk lagi mungkin bulan depan baru sampai lagi stok kita punya blok ESR. Ngam.